Okay, outfit dari mana? Baju skirt Fila, beg kakak, tudung Mino, cincin Najwa. Najwa, bukan orang lain nak? Tudung Damia, Damia. baju Najwa, seluar sendiri ya. Beg beli sendiri. Nak apa tu? Makan apa lepas ni? Makan apa? Bukan orang kot. Kata hari ini, semoga Ajing dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan bahagia selalu. Apa perasaan anda semalam dimandikan? Perasaan saya merasa busuk dan saya membalas dendam pada kawan saya yang mengejar mereka sampai jatuh. Yui, semalam aku pun kena heret kau ajar ni. Lepas tu korang mandi apa? Mandi sabun? Kau mandi tertarik? A few minutes later. Ebi, apa yang berlaku sekarang? Okay, jadi kan kita dah bukan, tapi dia orang macam tak alert lah. Dia orang belum ready lagi tempat kita orang. Tapi sekarang it's look like mereka tengah ready, jadi kita perlu tunggu sekejap dulu lah. Kami kat sini ada pembayang, tapi ini memang Besok kita baru main nak? Yang pernah main. aku letak dalam beg tu lah. Hello guys. Allergic kan terlalu ada. Sorry Dodija. Siksa menanggung rindu. So hari ni sekarang kita ada dekat mana? Kita dekat mana? Kat Paku. Kat Paku Pakis. Aku Akis. Paku Pakis. Okay, Asal boleh. So boleh je. Jangan risau. Ini keluar okey. Lagi aku ada. So di sini kami menjumpai spesies yang telah tiba. Kami jumpa spesies baru. Spesies yang burger. Oh my god! What is that? Dirinya saya di sini. Sebab tak ada kerusi. Betul. Jiwa dan raga. Keren. Keren je. Boleh guna tu. Tak ada poster yang gambar ni. Apa kau pakai jeans? Tak apa. Asal kau pakai blazer? Satu, dua. Tinggi sangat. Dirinya saya di sini. Tidak lain bukan adalah untuk kita kata kawan gesto lagi kan. Satu, dua, tiga. Fadri, ayo. Mana? Cepat. Nak kalah kat air ni. Okey. Bersama pemain terhadap kita, Nakir. Dan sini kita ada Shadia. So sekarang turn Shadia, dia dah streak tadi tahu. Mari kita lihat. Wuyo. Okay guys, Shadia telah
meruntuhkan. 6 weh, 8 weh diperlukan lagi guys. Let's go Shadia. Boleh hantar wakil nih guys. Oh, apa? 8 sudah banyak tau guys. Yo, gayanya. Wow. Oke, mantap. Elina. Go Elina. Wow. 9 weh. 9. Nice. Oke, Mang. Kakak sawak aja. Siapa yang kakak Nanjong kah? Kakak Iban kah? Kakak Mama. Tapi kami green tea fail awal loh. Kena ya. Kami pun sih paham, sorry. Si paham. Ya, kita coba sus, oke? Oh. Si lancar kami pun. Oh? Boleh dong. Sebab aku tak pernah cakap Malaysia awak. Tapi aku tak faham. Just tak pernah cakap. Mun kita Johor. Si. Salah ke? Apa? Kita mau cakap apa sebenarnya? Macam ni konsepnya. Mungkin sebab dia orang Johor tak? Oh, mungkin Tegalnya orang Johor. Tegal. Tegal. Sebab Mungkin. Oh. Awak lah. awak lah. So, hello guys. Kita sekarang dekat Johor Beach. Contoh lah, Jadi, pula je lah. sekarang ni orang tengah tunggu sunset. Oi, sunset pahlawan ni guys. jiwa dan raga. Maduri awan biru, tiada yang Guys, so welcome back to interview with Abigail and Akmal. So hari ni kita telah menjelajah ke Trombone Beach. Di mana ni Akmal? Di mana? Kucing je lah. Okay. Kucing. So kita akan cari orang random untuk kita interview kan Akmal? Okay. Wow, saya nampak ada seorang yang menarik lah. Streetwear boy. Hari ni birthday ni lah bulan. Assalamualaikum Bang. Salam. Boleh tak abang cakap pasal perasaan abang berdasarnya pantai ni? Perasaan. Mana? Oi, kau bercakap ni. Oi. Okay bang. Anda. Baik bang. Okay. Perasaan abang, perasaan. Perasaan saya bila sampai ke pantai ni first kali
cantik lah. Memang betul-betul cantik. Siapa yang Indahnya cantik? ciptaan Tuhan lah. Indahnya ciptaan Allah SWT. Alhamdulillah. Kalau cantik kita harus subhanallah. Yes. Alhamdulillah. Lepas tu saya sangat berterima kasih kepada rakan-rakan saya. Terutama kepada? Boleh tak mention nama? Kepada? Terutamanya Siapa? kepada ahli kelas saya. Tak, nama. Nak nama spesifik. Nama. Aduh, nama. Maaf saya bang, saya nak spesifik. Nama spesifik Tak ada cek belakang. Kalau nak bagi tahu Nak 2 orang je. waduh. Nak 2 orang je yang paling korang hargai lah. Tapi yang saya hargai hari ni dia tak datang. Yang tak datang lah nak hargai. Yang tak datang tu kau nantikan. Kau nantikan 3 hari bulan 3 aku delete. Kau nantikan. Nantikan kau kau nanti kau tak datang. Hey, kau. Sila semua berkumpul sekarang kita nak ambil gambar ramai-ramai dulu. Lepas tu baru korang ambil gambar solo. Cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sekarang kita bersama dengan mantan AK kita iaitu Muhammad Nakib bin Haris. Jadi apa perasaan saudara berada di sini pada ketika ini, pada saat ini? Pertama sekali saya merasa banggalah kerana saya dijemput tiba. Sekejap kita uruskan semua ni dulu. Pusing. Habiskan waktu di sini. Mungkin tinggal atau 4 hari lagi. Beriaklah sekuat manapun aku, suara ini tiada mendengar. Teriaklah, berhentilah berharap. Kami datang untuk makan saja. Kami datang untuk Duan dan Duan dan Azai. Mak Agimi hantar kita orang tadi. Alhamdulillah. Kata budak pai. Mak Agimi dulu budak pai. Jangan ni kita cerita Betul. Kenal suara je lah. Tadi baru tu. Kamal live. Tengok semalam macam Noria atas pentas tu. Macam tak demam. Bukan nak guru. Tengok dan suara. Semua sebab Brian. Salahkan Brian. Ambil barang dari sekali. Itu dah kat sini. Hai, hari ini sangat bertekad. Dan sekarang jam 9. Saya sih ikut. Apa kata Zula? Agak lambat. Say something. Say something pula. Say something. So this is Betty. Still gentleman, okay? Betty version gentleman. So ni pergi Top Spot, okay? So sekarang kita dekat Top Spot. Sana. So itu Top Spot. Okay. Jadi di sini sangat ramai orang. Makanan dia boleh tahan lah. Tapi ayam buttermilk dia